Rumah biru ni pun nak kena roboh juga ke? Ni sebenarnya projek apa pula kalau dah bukan projek Sungai Baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. 2-3 hari ni viral lah pula katanya rumah biru Kampung Baru yang menjadi ikon Kampung Baru akan dirobohkan. Jadi lagi sekali lah kawan-kawan menghubungi saya tanya, betul ke rumah biru ni pun nak kena roboh? Rumah biru ni pun terlibat dengan projek Sungai Baru ke? Jadi video ini saya akan penjelaskan kedudukan rumah biru ini. Yang pertama sekali yang kita perlu faham adalah rumah biru ini bukanlah rumah sejarah, bukanlah rumah ikon, bukanlah tempat yang ada nilaian tertentu. Tak ada. Ia hanyalah sebuah rumah biasa milik penduduk seperti mana rumah-rumah lain di sekitar kawasan itu. Tetapi kenapa rumah biru ini jadi tumpuan dan rumah lain tak? Itu adalah kerana rumah biru ini banyak terlibat dengan beberapa filem-filem tempatan. Jadi rumah biru ni pun jadi tumpuan lah kawan-kawan yang sering melihat keberadaan rumah ini. Tujuan saya sebutkan ini adalah nak memberikan kedudukan sebenar rumah ini. Maksudnya bukanlah rumah ini rumah penting untuk dikekalkan kerana ia mempunyai nilai sejarah ke. Tidak. Ia hanyalah sebuah rumah biasa yang viral kerana terdapat beberapa filem tempatan yang shoot di rumah ini. Untuk menjawab sama ada rumah biru ini akan dirobohkan atau tidak, masih ada lagi ke atau tidak, pertama sekali kita kena faham kedudukan projek Sungai Baru dulu. Dalam video yang sebelum ni saya dah terangkan kedudukan Sungai Baru dan Kampung Baru. Sekarang saya nak cuba perincikan sedikit kedudukan projek Sungai Baru. Kalau kita tengok daripada gambar rajah ini adalah tinjauan udara menggunakan drone. Keseluruhan tapak kosong ini adalah tapak flat Sungai Baru. Kita kena faham projek Sungai Baru ni ada dua jenis kediaman, iaitu satu flat, satu lagi rumah teres. Tapak yang kosong ini adalah kedudukan asal rumah flat Sungai Baru. Manakala di belakangnya, kalau tengok di tapak kosong ini ada di belakangnya ini, barisan di belakang ini pula merupakan rumah-rumah teres yang terlibat dengan projek pembangunan semula Sungai Baru. Dia membawa jugalah sampai ke hujung ni. Jadi kalau ditanya, adakah ada rumah teres lain yang tidak terlibat? Kalau kita tengok gambar ini, rumah teres di baris pertama selepas rumah flat ini, inilah sahaja rumah teres yang terlibat. Di sebelah sini, maksudnya di baris kedua, ketiga, di sebelah sinilah, ada banyak lagi rumah teres yang tak terlibat. Itu dinamakan projek pembangunan semula Sungai Baru. Di mana kedudukan rumah biru? Kalau kita tengok daripada gambar drone ini, rumah biru berada di sebelah sana. Saya tandakan ini. Ini adalah kawasan rumah biru. Dah rumah biru pun jadi rata ni, sebenarnya projek apa pula kalau dah bukan projek Sungai Baru? Sebenarnya di kawasan ini ada 3 projek yang sedang bergerak. Yang pertama adalah projek pembangunan semula Sungai Baru. Yang kedua adalah projek pembongkaran dan penutupan semula terowong lencongan banjir Kampung Pindah. Dan yang ketiga adalah dataran kemudahan tempat letak kereta dan pusat rekreasi Kampung Pindah. Projek yang ketiga, pusat rekreasi dan kemudahan tempat letak kereta ni kat mana pula? Dia berada di sebelah tapak projek rumah biru ini. Jadi tuan-tuan sekarang faham dia ada 3 projek kat situ. Jadi soalan yang ditanya, adakah rumah biru terlibat dengan projek Sungai Baru? Jawapannya tidak. Projek penutupan terowong lencongan banjir ini sudah pun selesai dan berada di peringkat akhir. Kenapa sekeliling rumah biru tak ada rumah, tinggal rumah biru aja? Kerana kawasan projek lencongan terowong banjir ini sering berlaku tanah mendapan, termasuklah rumah biru itu. Di kerajaan memutuskan untuk memperbaiki semula terowong lencongan banjir ini, dan semua pemilik rumah, termasuklah pemilik rumah biru, telah dibayar pampasan yang setimpal. Jadi apa pasal rumah lain tak ada, tinggal rumah biru aja? Macam saya cakap tadilah, rumah biru ni tak ada apa benda pun, tapi kerana dia dianggap sudah pun menjadi macam ikonik lah. Jadi kebetulan ketika projek terowong lencongan banjir ini sedang diusahakan, kedudukan rumah biru ini tak terganggu. Jadi walaupun ownernya telah pun mendapat pampasan, tapi struktur rumah biru ini dibiarkan begitu. Jadi menjawab persoalan ramai, setakat saya buat video ini, rumah biru masih
di situ. Jadi jangan percayalah cakap orang luar duk kata rumah biru dah roboh. Adakah lepas-lepas ini mungkin rumah biru akan dirobohkan? Itu bergantung kepada keperluan tapak projek itu. Setakat ini maklumat yang saya ada, projek pembongkaran dan lencongan terowong banjir ini sudah pun berada di peringkat akhir. Jadi kemungkinan besar, rumah biru ini dibiarkan begitulah. Apa pula akan jadi di tapak rumah biru ini? Itu nanti sama ada di BKL ataupun pihak Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB. Mereka fikirkanlah sama ada nak buat taman ke, landscape ke. Itu saya pun tak sure lah apa yang mereka nak lakukan. Jadi saya cuma nak minta kepada orang-orang luar. Maksudnya jangan terlalu percaya sangatlah benda-benda viral ni. Setakat ini video yang saya buat ini nak perjelaskan rumah biru masih di situ. Okey?